Okey tak line dia ni? Tak keluar lagi lah. Tak keluar. Hai, assalamualaikum semua. Tak naik komen tu. Apa lagi? Slow connection. Dah guna wifi dah. Boleh tak ni? Tak ada komen naik ni. Line okey ke? Saya tak tahu okey ke tak. Okey, ada dah. Live hotel boh. Okey, line okey ke Cikgu Zahran? Habis sih mari hantar barang-barang live ni. Sekejap nak setting untuk TikTok. Dah keluar dah komen, okey lah kot. Hui, baju mengajar lagi. Main-main hari ni. Hari ni hari raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kelas matematik untuk tahun 4, 5 dan 6 malam ni special dari Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Belakang tu ke LCC tau. Belakang ke LCC tu. Main-main. Bilik ni RM970 satu malam. Orang bayarkan, saya duduk je. Jadi kelas tahun 4, 5, 6 setiap hari Ahad. Ni saya tunggu ni lambat tadi. Sebab saya ingat sempat balik tadi. Rupanya tak sempat. Saya minta kawan saya tolong hantarkan buku untuk kita buat kelas. Line okey, alhamdulillah. Setapak clear. Background ke LCC tu. Main-main. Grand Hyatt. Kelas matematik untuk 4, 5, 6. Pen ada. Tak sedar. Kita dah masuk dalam tajuk. Last kita belajar panjang, jisim dan isi padu cecair. Ruang ni cikgu tak gunalah buku ni. Ruang dan nisbah ni. Sini pula. Tahun 6. Okay, let's go. Kelas matematik untuk tahun 4, 5 dan 6 Ada sebuah fan ke? Okay, yang dah join, line okey ke? Dekat TikTok okey tak line? Sebab TikTok saya guna telco punya line. Dekat platform biru saya guna line ni. Wifi sini. Okay, bantu tap-tap like dulu. Kita mulakan dengan kuis. Datang dari mana dulu? Malam ni cukup tak 14 negeri? Korang dari mana? Komen sikit. Malam ni cikgu special tau. Dari Hotel Grand Hyatt. Menghadap ke LCC. Guna buku yang mana? Buku ni. Kelas kali ni cikgu rasa dah siri ke 18, 19 dah. Dah lama dah kita buat kelas. Dari bulan 4 lagi. Daripada awal kita belajar. Sekarang dah masuk unit 5 dah. Unit, dia ada 8 unit semua. Lagi 3 unit lagi nak habis. Lag. Di TikTok orang kata lag. Lag.
Lag. Cikgu dah tak pakai tie. Tie ada panas. Buka dah. Ada nak pakai tie. Okey, kita pakai tie. Okey, lag. Saya tukar line jap. Saya tukar kepada Wi-Fi. Di platform biru okey kan? Ada orang tanya, cikgu tak pakai tie ke? Okey, kita pakai tie terus. Nak putang tangan seksa sikit, leher dah makin gemuk. Okey, lag lagi tak? Macam tak boleh buat live ni cikgu. Tak boleh ke? Boleh lah. Sayang, saya dah suruh kawan saya hantar dah barang-barang live. Kalau lag juga di TikTok, cuba ke platform biru. Platform biru okey tu. Oh, pakai tie. Oh, main-main. Lag lagi tak? Di TikTok, saya baru je tukar dari line telco kepada Wi-Fi hotel. Patutnya kuat Wi-Fi di sini je ni. Tak dah. Okey, dah tak lag. Okey, cun. Tap like dulu guys. Tak sampai 1000 lagi like tu. Okey, dari mana ni? Dari mana? Kepung hadir. Orang Kepung. JB hadir, Selangor hadir. Ada event apa lah cikgu? Tak ada event. Tak ada event apa-apa pun. Ada kerja sikit dengan kawan saya. Dia belikan saya baju kemeja. Ini baru beli ni. Dia kata, cikgu ikut saya. Saya pakai macam biasa je lah. T-shirt, roundnet, apa semua kan. Pergi kat LCC, masuk kedai, dia ambil baju 3 helai, seluar 3 helai, tali leher 2 helai, bow tie tu ada, tali pinggang, stokin, kasut, komplit. Lepas tu cikgu pakai sekarang, dia kata. Saya pakai, tukar terus kat fitting room tadi. Beli dekat Giordano, Isetan, kasut Isetan. Kedai Isetan nama dia. Kemudiannya Uniqlo. Negeri Sembilan hadir. Cikgu pergi KL ke? Yes. Saya stay sini malam ni. Lag lagi. Kelang clear. Lag sikit je. Hotel Grand Hyatt. Hotel Grand Hyatt. Bilik ni. Sekejap. Kita tunjuk bilik sikit kan. At least yang tak pernah sampai dapat juga lihat. Sekejap. Bilik dia ni. Bilik air seram. Tu bilik air dia nampak tu. Nak kencing berak mandi nampak. Tapi dia boleh bela kan. Ini bilik dia. Kemudian view kat LCC. Bilik ni tak silap harga 970 satu malam. Tapi orang bayarkan. Kawan saya ajak main duduk sini, ada kerja dengan dia sikit. Tapi saya kata malam ni ada kelas tau. Saya ingat nak balik buat kelas dekat port biasa kat gudang tu, baru datang balik. Tapi dia kata buat sini lah cikgu. Itu yang saya kena tunggu kawan saya hantar buku ni. Okay, let's go. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kuis dulu. Kuis topik panjang jisim dan isi padu murid tahun 4, 5 dan 6. Penukaran unit dulu, boleh? Kuis penukaran unit. Soalan yang pertama. 1/5 meter berapa cm? 1/5 meter berapa cm? 1/5 meter berapa cm? Mati vokal cikgu. Bahaya veteran dia. Yes, veteran dia nampak. Tahun berapa? Tahun 4, 5 dan 6. Setiap hari Ahad tahun 4, 5, 6. Malam cikgu smart lah kan. Misai dah trim, tak ada dah misai keli. Pakai baju kemeja. Tai lagi malam ni. Main-main. 20 cm, good. Okey, 1/5 meter adalah 20 cm. Yang pertama, Edin. Nombor 2, Nur Ain. Nombor 3, 16. Nama dia kat TikTok 16. Ui, rare nama tu. Nizam MK nombor 4, Nail di tangga yang kelima. 1/5 meter adalah 20 cm. Soalan yang kedua. 25 mm. 25 mm berapa cm? 25 mm. How many centimeter? 25 mm berapa cm? Di platform biru Faskina. Habis pukul berapa? Habis lebih kurang pukul 9.45 ke? Malam ni kita start lambat.
Cikgu, baju mak beli tadi. Yes, baju beli tadi. Nama saya Jedin. Jawapannya adalah 2.5. Betul, Jedin. Yang terpantas menjawab tapi adalah Nur. Nur nombor 1. Cikgu belakang tunggu di skrin. Tak. Real. Saya kat hotel. Nur nombor 2, Edin. Nombor 3 adalah Jedin. Nombor 4, 16. Nombor 5, Dia Hazikah. Okay. Nombor 5, Dia Hazikah. Jawapan dia 2.5, 2.5 cm. Soalan yang ketiga. 3 per 4 kilogram berapa gram? 3 per 4 kilogram berapa gram? Buku berapa ringgit? Buku RM6.8 je. Yang terpantas Nur Ain. Kasih abadi salah. Edin nombor 2. Nombor 3 adalah Nizam MK. Nombor 4, 16. Nombor 5, Nur Maira. 3 per 4 kg adalah 750 gram. Di platform biru yang terpantas saudara Safrul. SDR ni saudara Safrul nombor 1. Nombor 2, Ramsana Zima Ramli. Lain macam you malam ni Nombor 3, lambat sikit dekat platform biru. Tak keluar lagi nombor 3. Soalan yang keempat. 0.3 kg. 0.3 kilogram dalam pecahan berapa? Tukarkan 0.3 kilogram ke dalam pecahan. Saya baru masuk. Tak apa, kita baru mula. Cikgu hari ni kelas apa? Tahun 4, 5 dan 6. Setiap hari Jumaat tahun 1. Hari Sabtu tahun 2 dan 3. Hari Ahad macam ni tahun 4, 5 dan 6. Terbalik tu. Edin nombor 1. Marisa Damia terbalik. Kasih abadi salah. Aiman Syahdu salah. Cikgu kat mana? Cikgu dekat Hotel Grand Hyatt KL. Nombor 16 ni nombor 2. Nur nombor 3. Nail terbalik. Kenapa jadi 3 per 01? Nombor 4 Ruaida. Nombor 5 Dia Hazikah 3,10. Tak boleh buat macam tu. Nombor 5 Dian Khadijah. 0.3 kilogram adalah 3 per 10 kilogram. 3 per 10 kilogram dalam pecahan. Okay. Di platform biru yang terpantas menjawab 3 per 10 adalah Rizal. Nombor 2 Safrul. Nombor 3 Ram. Mana tadi? Nombor 3 Ram tadi. Ram apa? Ramsana Zima Ramli. Nombor 4 Hasni Hasan. Nombor 5 Jamil Ahmad. Okey, soalan yang kelima. Soalan kelima tricky sikit. Boleh. 22 mm dalam cm berapa? 22 mm berapa cm? Tak tricky soalan ni sebenarnya. Nanti cikgu. Yang terpantas Edin lagi. Priti salah, kasih abadi nombor 2. ZFRH nombor 3. Nur Maira nombor 4. 16 di tangga yang kelima. Di platform biru belum keluar jawapan. Soalan nombor 6 kita bagi tricky sikit. Ramsana Zima tangga pertama. Nur Hidayah salah. Lagi. Lambatlah keluar. Hafiz nombor 2. Saadah Nur Humaira nombor 3. Nur Adilah Zulkifli salah. Jamil Ahmad salah. Hasni Hasan Basri salah. Nur Hidayah Safaruddin nombor 4 dan Aisyah Nur di tangga kelima. Okey, soalan nombor 6 cikgu bagi tricky sikit.
5.25 kilometer. 5.25 km dalam pecahan. 5.25 km dalam pecahan. Let's go. Ni tahun berapa? Tahun 4, 5 dan 6. Tahun 4, 5 dan 6. 5.25 km dalam pecahan. Di tangga yang pertama, Edin, Marisa salah. Tangga kedua, tangga kedua, tangga kedua, tangga kedua, tangga kedua. Dia Hazikah 5.25%. Betul. Cuma dia tak permudahkan. Boleh diterima. Jawapan dia Hazikah di tangga yang kedua. Firash Fan salah. Dian Khadijah salah. Nizam MK salah. Nurmaira salah. Sakinah di tangga keempat. Nur Sihanur tangga kelima. Nur tangga keenam. Hafiz yang sini, Hafiz di tangga yang pertama. Hasni tangga kedua. Soalan tricky sikit. Yang ketiga. Ramsana salah. Hasni tangga. Rizal tangga ketiga. Ramai terperangkap dengan soalan ni Jawapan dia 5/1/4 km. Okay, let's go. Tanpa membuang masa, kita teruskan belajar matematik tahun 4, 5 dan 6. Topik kita sambung daripada sebelum cuti hari tu. Sekejap, kita tukar. Nampak tak? Ini soalan kuis tadi. Nampak tak? Soalan kuis tadi. Soalan yang pertama adalah 1/5 meter. Berapa cm? 20 cm. 1 meter 100 cm. Kita dah buat nota 2 minggu lepas sebelum cuti. 25 mm berapa cm? 1 cm 10 mm. Tak nampak? 1 cm 10 mm. 25 cm bermaksud 2.5 cm. 3/4 kg 750 gram. 1 kg 1000 gram. 0.3 kg dalam pecahan 3/10. 22 mm berapa cm? 2.2 cm. Ini yang ini paling ramai orang salah. Kita dah buat nota sebelum ni. Okey, cikgu terangkan 5.25 km dia nak dalam pecahan. Berapa dalam pecahan? Okey, nombor bulat. Nombor bulat ni besar pada perpuluhan dah. 5. Bermaksud 5 besar. Tinggal 0.25 lagi. Dalam pecahan berapa? 0.25 adalah 25/100. Kalau kita permudahkan, dia menjadi 1/4. Jawapan dia 5/1/4 km. Tadi ada orang jawab 5/25/100 km. Diterima betul. Namun dalam pecahan, biasanya kena permudahkan. Awak tahu tak nak tukar nombor kepada pecahan dulu? Jom kita belajar basic menukar nombor perpuluhan kepada pecahan. Senang je, Dik. Cikgu guna marker lah. Jelas sikit. Cikgu guna marker lah, jelas sikit. Okey, tukar kepada... Cikgu salin ke? Boleh nak salin. Tahun berapa? Tahun 4, 5 dan 6. Kalau ada murid tahun 3 pun boleh ni. Ini asas yang rendah. Okey, contoh. 0.4. 0.4 dalam pecahan berapa? Komen. 0.4 dalam pecahan berapa? 0.4 dalam pecahan berapa? Tak faham? Tak apa. Cikgu sedang terangkan. Jangan risau. Iriani Zaki. Sekarang cikgu ajar awak macam mana dapat jawapan itu. Okey. Ramai jawab 4/10. Jujur 4/10. Betul. 4/1 salah. Iskandar.
Entah. Afiq kata entah. Tak apa Afiq. Afiq tengok. Okey. Paling ramai murid menjawab 4/10. Betul atau salah? Betul. Namun, kena permudahkan dia. Pecahan permudahkan boleh permudahkan dengan sifir 2 menjadi 2/5. Siapa jawab 2/5? Lebih tepat. Lebih tepat. Namun ini dah betul. Macam mana ni kita dapat unsur 4 jadi 4/10? Senang je, Dik. Senang je. Malam ni tengok betul-betul siapa yang tak pandai menukar. Siapa yang sebelum ni confuse macam mana orang tukar-tukar tu. Macam ni je. Kalau 0.1. 1 titik puluhan terus nombor. 1/10. 1 jadi 1/10. Kalau 0.01. Okey, titik ada 2 nombor. Makna kata 1 kekal, bawah ni ada 2 sifar. Nampak? Sifar peluang sifar 1 adalah 1/100. Kalau sifar peluang sifar 7. Berapa jawapan dia? Komen. Berapa jawapan dia? Komen. Sifar peluang sifar 7. Berapa dalam pecahan? Betul. Pretty betul. Edin betul. LOM betul. Faham dah tu? 7 kekal lah 7 per 1 kat depan berapa biji kosong? 1, 2, 3. 3 angka ada 3 biji kosong. Jadi awak faham yang ni awak boleh buat semua jenis soalan. Katakan cikgu buat sifar perpuluhan 117. Berapa dalam pecahan? Sifar perpuluhan 117 dalam pecahan berapa? Bagus, Edin betul. Nur Ain kenapa per 10? Bas Omer kenapa per 10? Salinlah. Pretty betul. Marisa Damia salah. Okey, kenapa salah? Soalan ni direct je, Dik. 117 tulis balik 117 per 123. Bermaksud ada 3 kosong. 1 letak kat depan. 117 per 1000. Jom cikgu tukar lagi nombor tu. Sifar perpuluhan 13 dalam pecahan. Sifar perpuluhan 13 dalam pecahan. Let's go. Komen. Sifar perpuluhan 13 dalam pecahan berapa? Pretty betul. Edin betul. Mas Omer salah. Dian Khadijah salah. Cidabam salah. Ahda betul. Ichinus Kawai betul. Marisa Damia salah. Lom betul. Fina Tahir betul. Kak Lili betul. Nai betul. 0.13. Ambil balik nombor ni. Ada call masuk. Sorry. Lag. Ada call masuk. Ambil balik nombor ni. 13. Tulis 13. Per 12. Bermaksud ada 2 biji kosong. 0.13 sama dengan 13 per 100. Bukan per 10. Okey. Lagi soalan. Sifar perpuluhan sifar 21 berapa? Sifar perpuluhan sifar 21 dalam pecahan berapa? Komen. Dian Khadijah betul. Nusihah betul. Ada orang salah tapi ni. Dia Hazikah salah. Cina Monrol salah. Lom betul. Ilis betul. Meme betul. Firas betul. Cas hijau betul. Okay, Dik. Mana nombor dia? 21. Mesti 21. Per berapa? 1, 2, 3. Ada 3 biji kosong. 1000. 21 per 1000. Boleh faham tak? Tahniah kepada yang betul. Okay, sekarang cikgu tambah nombor dia. Let's go. Seksi cikgu katakan 13/3. 13/3. Berapa? Komen. Penukaran unit daripada nombor perpuluhan kepada pecahan. Dia salah. Pal salah. Veriti salah. Ya, tukar dalam pecahan. Edin betul. Okey, ramai salah. Yang ni ramai salah. Dia Fina Tahir pun salah. Fina Tahir biasanya betul ni. Iskandar Zul salah. Nur Ain salah. Okey, kenapa yang ni awak salah? Dek, yang ini ni titik. Ni titik.
Nombor depan pada titik. Ni depan. Kita panggil depan. Nombor ke kiri pada titik. Nombor berapa? 13. Jadi 13 besar. Lebih dia berapa ni belum lagi? 0,3. 0,3 adalah 3/10. Jawapan dia 13. 3/10. Boleh faham? Bukan 13/10. 13 ni 13 besar. Yau, betul. 13, 3/10. Okey, cikgu tukar lagi nombor. 2/7. Berapa dalam pecahan? 2/7. Dalam pecahan dia jadi berapa? Faham dah. Kalau faham, cuba buat. 2/7 dalam pecahan berapa? Marisa Damia salah. 2/7 salah. Edin betul, Lom betul, Abdul Wahid betul, Priti betul, Nai betul, Azura betul, ZFRH betul, Yau betul, Nursihan Nur betul. Dah faham dah ni. Bila majoriti orang betul, maknanya dia dah faham. Okey. Mana marker? Ni marker dia. Ni titik. Nombor sebelah kiri daripada titik 2 ni adalah 2 besar. Ni tinggal poin 7. 7/10. Jawapan kita 2 besar 7/10. Faham? Okey, cikgu tambah lagi soalan. 10.003. Berapa dalam pecahan? 10.000. Cikgu, saya baru masuk Farahida. Tak apa, jom kita belajar. 10.003 dalam pecahan. Nursihan Nur betul. Yau betul. Abdul Wahid betul. Dian Khadijah salah, Dian. Icha Kawai betul. Nur Ain betul. Afiq salah. Edin betul. Yayan salah, Yayan. Yayan tak jarak, cikgu rasa. Kena jarak sikit. 10, 3/1000. Pal Gembus betul. Periti salah, Priti. Riani betul. Okey. Lihat mana titik berada di sini titik. Nombor depan ini adalah nombor besar. Jadi 10 besar. 1, 2, 3. 3/1000. 10, 3/1000. Boleh faham? Boleh faham. Okey, dah. Itu pentukaran unit. Dah, jom kita masuk kepada buku aktiviti tahun 4. Tahun 4, last kita belajar dalam buku ni hari tu. Muka surat U546. Ni kita buat sama-sama. U546, malam ni kita masuk U547. U tu maksud dia unit. Unit kelima. 47 muka surat 47 lah. Ini dia suruh tulis panjang. Dia dah bagi. Okey, soalan ni yang pertama. Berapa? Siapa tak ada buku, tengok yang kat skrin. Siapa ada buku, muka surat U547. Berapa jawapan dia? Saya tahun 4. Yes, ini buku tahun 4, Dik. Buku tahun 4. Sekarang cikgu guna buku tahun 4. Cikgu ada buat form 1 ke? Tak ada. Saya tak ada buku. Tak apa, tak ada buku. Tengok, kita buat sama-sama. Edin salah. Priti salah. Nurul Safiah salah. Iskandar Zul salah. Masya Allah. Azura salah. Kak Lili salah. Yau salah. Ruwaida salah. Masya Allah. Tak ada orang betul ke? Soalan ni satu markah je, Dek. Sakinah salah. Ismi Yuki salah. Mak Tim tahniah. Mak Tim orang pertama betul. Mak Tim betul. Amni salah. Sinamon salah. Imang salah. Cidabam salah. Dayah N betul. Tahniah. Kak S pun betul. Tahniah. Yau betul. Farahida salah. Iskandar Zul salah. Raisya Dahiri betul. ZFRH salah. Skultronik salah. Safa Aziz salah. Ramanya salah. Henny betul. User 7669 betul. Jawapan dia adalah 8.5 mm. Ramai orang komen cm. Ni mm, Dik. Tengok betul-betul. Mm dengan cm jauh beza. Ada orang dia tak tulis mm. Dia jawab 8.5 je. Siapa tulis 8.5 dalam topik panjang jisim dan isi padu cair salah. Dia kena ada unit. Ni unit dia. Wajib tulis. Wajib tulis unit. Dalam periksaan awak takkan dapat markah kalau tak ada mm. Soalan ni pernah keluar dalam UPSR. Soalan ni satu markah je.
Kalau tak ada mm, kosong markah. Kalau tersilap tulis cm pun kosong markah. Dia kena ada semua ni. 8.5 mm. Nampak? Yang lain tu sama je lah. Contoh soalan nombor 3. Tengok mm. 30 mm. Awak jangan tukar kepada... Ada murid dia suka tukar. Soalan tulis mm. Dia pergi jawab 3 cm. Cikgu, 30 mm kan 3 cm sama? Tak sama. Bukan masalah tak sama, betul. 30 cm adalah 30 mm adalah 3 cm, betul. Tapi dia tak suruh tukar kepada cm. Jangan awak tukar. Sebab soalan ni 1 markah. Cikgu khawatiri tak dapat markah kalau jawab selain daripada kehendak soalan. Kehendak soalan mm. Boleh? Kalau cm, cm lah. Panjang duit RM1, 8 cm. Jangan tulis 8 saja. Siapa tulis 8 saja, salah. Siapa tak tulis cm, salah. Siapa pandai-pandai pergi tukar jadi mm, 80 mm pun salah. Boleh? Okay, let's go. Muka surat U548. Anggaran, tak mau anggaran. Anggaran buat sendiri. Soalan ni tak trik lah. Okay. Tambah dan tolak unit panjang. Okay, let's go. Siapa ada buku ni boleh terus buat U549. Siapa tak ada buku, jom cikgu buat untuk awak soalan. Cikgu bina soalan. Oh, ada orang nak beli buku. Beli kat mana buku tu cikgu? Cikgu letak beg kuning. Beg kuning. Buku. Okay. Bakul nombor 1. Kalau awak nak beli combo. Ada sains, English dan juga BM. Kalau nak beli matematik saja, bakul nombor 2. Okay. Cikgu akan buat soalan tricky. Ambil kertas kosong dan buat panjang. Dalam topik panjang. Soalan yang pertama. 35 km 27 m tolak 11 km. Salin dekat cikgu, salin. Buat 11 km 215 meter. Tak mau, tak boleh 215 ni. Dia keliru, tak boleh. 115. Alah, lain lah. Lain. Salin. Topik panjang. Panjang 37 km. 80 meter tolak 11 km. 1, 2, 3 meter. 1. Soalan yang kedua maka lain. Soalan yang kedua, 7 meter 28 cm tambah 3 meter 81 cm. Soalan yang ketiga. 3 soalan dulu. 46 cm 5 mm tolak 31 cm 8 mm. Okey, 3 soalan dalam masa 3 minit dari sekarang. Dalam masa 3 minit dari sekarang. Tahun berapa? Tahun 4 dulu, Dek. Murid tahun 4, 5 dan 6 pun boleh buat. Murid tahun 5 dan 6 terus buat.
1 minit lagi. Tak tahu? Ada orang komen tak tahu. Dah siap cikgu? Ui, laju dah siap. Okey. Dah siap. Okey. Sekarang siapa dah siap tulis jawapan nombor 1? Cikgu nak awak tulis jawapan nombor 1. Cikgu mau tengok jawapan nombor 1. Ni dulu. Jawapan nombor 1 dulu. Komen jawapan awak. Cikgu nak tengok jawapan awak. Kalau tak, awak kata awak jawab betul padahal awak salah. Yang ni dulu. Ramai salah. Cikgu dah kata. Diana Khadijah, salah. Hani, salah. Apple Mint 20, salah. Nai, salah. Amni, salah. ZFRH, salah. Cikgu dah pesan soalan ni cikgu buat tricky. Muhammad Khalil salah, Ruziana salah, Marisa Damia salah, Nawal salah, Hidayah Rafar salah, Niani salah, MTL salah, Syakila betul. Amni salah, user 271 salah, Love Laina betul. Ismi Yuki salah, Yuki. Pokli salah, Pokli. Saiful Hisam betul. Azura salah. Akak tak kreatif salah. Cipta salah. Mariam salah. Dayah N salah. Ramanya salah. 90% jawab salah. Belagak lagi. Cikgu dah siap. Senang. Nah, ambil salah-salah je. Kenapa boleh salah? M tolak M. 0.3 tak boleh pinjam. 10 tolak 3, 7. 7 tolak 2, 5. 1 gedebuk jatuh. KM. 7 tolak 1, 6. 2. 3 tolak 1, 2. 26 KM 157 cikgu. Cikgu, saya jawab betul. Kenapa cikgu kata salah? Siapa jawab macam ni? Salah. Apa ke benda? Kat mana salah? Ni. Apa benda ni? Macam mana boleh jatuh? Dia berada di bawah, bukan di atas. Ni punca kesalahan awak. Belagak lagi. 90% salah soalan senang. Cikgu dah pesan kan soalan tricky. Jom cikgu tunjuk. 37 km 80 m tolak 11 km 123 m. Okey. Kesalahan yang kedua. M tolak M. M cikgu. 0 tolak 3 tak boleh pinjam. 17 tolak 3 7. 7 tolak 2 5. 1 tak boleh jatuh. Orang atas ni tolak 1. Tak ada orang atas. Tak ada masuk sini macam kosong lah. 0 tolak 1 mana boleh. Pinjam dengan KM. Pinjam sini. Dia pun letak sini. Ada orang dia letak sini. 10 tolak 1 9. KM 52. Baru betul. Boleh faham? Nombor 3 saya belum siap, tak apa. Baru betul. Habis pukul berapa? Malam ni habis 9.45. Okey. Soalan yang kedua. Tulis jawapan awak soalan yang kedua. Cikgu nak tengok berapa ramai yang dapat jawab betul. Soalan yang kedua. Tulis jawapan. Nur Syakila salah. Marisa Damia salah. Lagi. Edin. Betul. Ica Kawai. Betul. Alia dan Akil. Betul. Love Laina salah. Khalil. Betul. Diana Khadijah. Betul. Mariam. Betul. Kak Lili. Betul. Okey. Good. Ramai betul soalan ni. Ramai betul soalan ini. Tapi ada juga yang salah. Riz 8283 salah Riz. Okey. Yang ni ramai tak kena tipu Tapi ada juga yang salah. CM tambah CM. CM 8 tambah 1. 92 tambah 8. 10. Meter 7 tambah 3. 10. Salah. Ke mana? Di manakah kesalahan berlaku? Ini unit meter dan cm, betul?
Fakta dia 1 meter sama dengan 100 cm. Dia jawab mula-mula dah betul. Soalan ni 2 markah. Siapa jawab macam ni, dia akan dapat 1 markah saja. 1 markah saja dia akan dapat. Sebab ni dah lebih 100. Dah lebih 100. Awak kena pindah kepada sini. Sini tolak 100. Kenapa tolak 100? Sebab 100 cm, sini kena tambah 1 meter. 100 ni pergi ke situ jadi 1. Jawapan yang tepat adalah 11 meter 9 cm. Ramai yang betul. Yang ni ramai yang betul. Tahniah pada yang betul. Soalan yang ketiga. Soalan terakhir. 46 cm 5 mm. Tolak 31 cm 8 mm. Soalan ni senang. Soalan terakhir. Cikgu saya salah. Nuri Zulida. Kenapa salah? Soalan nombor 2 apa salah ke? Okey, yang ni senang. Yang ni macam biasa je. Kekalah Kena tulis tahu unit. Siapa tak tulis unit salah. 5 tolak 8 tak boleh pinjam. Dia pergi 15. Sebab 1 cm 10 mm. 15 tolak 8 adalah 7 cm. 14 cm 7 mm. Sini ramai betul. Satu lagi soalan tricky. Okey. Soalan yang keempat. Ni padam. Soalan yang keempat. 100 km 7 meter tolak 53 km 428 m. Jawab sekarang. Lemak dah 9.20 dah. 1 minit dari sekarang, dek. Soalan nombor 4. Let's go. Hati-hati. Jangan kena tipu. Habis pukul 10. Yalah, habis pukul 10. Malam ni kita start lambat. Jawab. Tulis. Siapa yang dah siap, tulis jawapan awak. Cikgu nak tengok soalan 3 tadi. Sekejap lagi lah soalan 3 tadi. Buat yang ni dulu. Agak jamiat kena tulis unit. KM dengan M kena tulis. Cikgu ni muka surat berapa? Yang ni tak ada muka surat. Yang ni ada orang baru masuk. Yang ni terus buat dia. Yang ni cikgu buat sini. No, habis pukul 10 ke? Deep risau dah. Kucing ni tak ada nama. Love Laina, saya pandai. Betul tak? Jawablah Love Laina. Love Laina, bijak. Okey, cikgu akui. Love Laina bijak. Betul dia kata dia pandai. Edin pun bagus. Abdul Wahid salah. Dian Hazikah salah. Nawal salah. Fina Tahir bijak. Nail bijak. Okay, let's go. Tapi ada yang salah ni. Masya Allah. M kekalah M. 7 tolak 8 tak boleh pinjam. Sap sini. Sini jadi 99. Ni km dengan meter. 1 km 1000 meter. Pinjam dengan km, dia pergi sini 1000, dek. 1000 1007. 1000 tambah 7 adalah 1007. 7 tolak 8 tak boleh. 17 tolak 8 9. 9 tolak 2 7. 9 tolak 4 5. km kekal 6 4. 46 km 579 meter. Jangan lupa tulis unit. Okey. Boleh tak? Nail, habis pukul berapa? 9.45 lah. 9.45 kita habis. Okey, ada orang nak tengok soalan nombor 3 tadi ni. Soalan nombor 3 tadi. Okey, soalan nombor 3 tadi ni. Okey. Ini dalam buku ni. Muka surat tadi kita buat. Muka surat ni tolak. Tambah tolak sama je. Darab dan bahagi. Kita buat satu soalan
darab satu soalan bahagi boleh. Isi pada cair sama je. Okey. Let's go. Muka surat U550 buku tahun 4. U550. Siapa tak ada buku, jom kita buat soalan ni sama-sama. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Cikgu tutup soalan lain. Soalan nombor 5. Let's go. Siapa ada buku ni, muka surat U550. Soalan nombor 5 dulu. Soalan lain jangan buat lagi. Soalan nombor 5 dulu. Let's go. Soalan nombor 5 dulu. Tak ada buku, ambil kertas kosong, salin soalan ni. Kira atas kertas lain. 6 darab 7 cm 3 mm berapa? Soalan ini akan ada orang salah. Tak nampak? Masya Allah. Tak ada buku, tak nampak. Itu, ini macam-macam hal lah budak macam ni. Cikgu tulis lah. Kertas ni pun dah. Okay. Cikgu tulis soalan nombor 5. Soalan dia 6 darab 7 cm 3 mm. Berapa cm berapa mm? Ini soalan dia. 6 darab 7 cm 3 mm. Let's go. 1 minit dik. Lajulah sikit. Baru buku tahun 4 ni. Dah lah nak start lambat malam ni. Cikgu nak pergi tahun 5. Tahun 5 dah buat tetapi tahun 5 kita akan pergi pada 2 soalan tahun 5. Okey, dah siap. Tulis jawapan. Siapa dah siap tulis jawapan. Siapa dah siap tulis jawapan. Kemudian compare dengan jawapan cikgu. 6 darab 7 cm 3 mm. Kita tulis nombor besar ke atas. Siapa tulis 6 ke atas betul juga. Namun lagi senang tulis macam ni. Darab 6. 3 darab 6 18. 7 darab 6 42. Siapa darab jawab 42 cm 18 mm? Nawa, Amar, Amzar, Hidayah, Rapat. Siapa jawab ni dapat 1 markah. Jadi markah penuh dia 2 markah. Markah penuh dia 2 markah. Betul tapi tak tepat. Kenapa tak tepat? Ni 1 cm 10 mm. Ni lebih 10. Kena tolak 10 tambah 1. Siapa yang jawab 43 cm 8 mm? Ini tepat, dapat 2 markah. Tahniah siapa yang jawab 43 cm 8 mm. Ramai jawab ni. Ramai jawab ni. Malam ni bagus. Okey, dah. Dah, lain buatlah buku ni sampai habis topik panjang jisim. Tahun 4, kita pergi buku tahun 5. Buku tahun 5 muka surat U553. U553. Nah, soalan dia. Soalan tahun 5. U553 soalan nombor 5. Cikgu tulis untuk mereka yang tak ada buku ini. Buku tu ada dalam beg kuning. Kalau kat platform biru ada dekat caption. Link dia. Dekat TikTok beg kuning nombor 2 nak beli 1. Nak beli combo dengan subjek sains BI bakul nombor 1. Soalan dia 22 3/5 kg tambah 12.295 kg tambah dengan 4 kg 5 gram sama dengan berapa kg? Penambahan 2 kali penambahan dik. Dah cikgu tak hal ini. Siapa tak ada buku, buat yang ni. Siapa ada buku tahun 5, muka surat U553 soalan nombor 5. Soalan ni soalan nombor 5. U553 siapa ada buku buat dalam buku lah. Siapa tak ada buku ambil kertas kosong. Soalan ni mencabar. Soalan ni dia boleh bagi sampai 3 markah, maksima 3 markah, paling sikit 2 markah. Dia boleh pergi sampai 3 markah. Soalan ni mencabar ni dik. Susahnya. Lom kata susah. Lom dah jawab berapa ni? Kalau tahun 4 tak boleh jawab soalan ni tak apa. Kalau murid tahun 5 tak boleh jawab, bahaya. Kalau murid tahun 6 kata susah, sangat bahaya. Ini soalan tahun 5. Kalau murid tahun 4 tak apa, awak buat dalam buku tu habiskan topik ini. Cikgu susah. Saya tahun 4. Oh, Lom tahun 4. Lom tak apa Lom. Lom kalau ada buku Maxia tahun 4, awak sambung je buat. Soalan tambah tolak tadi.
Murid tahun 4, awak sambung je. Pergi buat muka surat U550, U549, U548 ni. Sambung buat. Ni tahun 4 lagi senang. Kita pergi kepada tahun 5 dah. Tapi kalau LOM tak ada buku tu, tengok LOM. LOM, nama dia LOM, L-O-M-L. Cikgu tak tahu nak sebut apa, cikgu sebut LOM. Nuri Zulida kata susah. Nuri Zulida tahun berapa ni? Kalau tahun 4 tak apa kata susah. MTL kata susah. Love Liana dah keluar jawapan. Love Liana dia kata saya bijak cikgu kan? Okey, kita tengok Love Liana betul-betul bijak ke tak? Yifau jawab 38.9 kg. Lagi. Oh, Nuri Zulida tahun 4. Imam pun tahun 4. Tahun 4 dah kita masuk tahun 5. Alhamdulillah jawab dia 34.4. Abdul Wahid 38.9. Okey. Siapa yang hantu tak buat, tengok cikgu buat. Siapa yang betul? Siapa dah siap tulis jawapan dulu? Cikgu bagi masa 10 saat. Tulis jawapan awak sebelum cikgu tunjukkan jalan kerja. Cikgu boleh rehat sana pergi tandas. Pergi tandas. Pergi cepat. Cikgu nak tunjuk dah ni. Cikgu saya baru masuk. Alamak, kita dah nak habis tadi. Mula-mula kita tukar yang ni dalam perpuluhan. Ini pecahan. 22 lah. 3/5 adalah 0.6 kg. Ni dia jadi macam ni. Tambah 12.295 kg. Kg kekalkan 598.43. Sini awak akan dapat 1 markah. Paling kurang 1 markah. Kemudian, ni dah siap saya tambah lagi 4 kg 5 gram adalah 4.005 gram. Jadi, kena tambah lagi 4.005 kg. Ini bukan gram, kg. Jawapan yang tepat adalah kg. 5 tambah 5, 10. 1 tambah 9, 10, 9. Jawapan dia 38.9 kg. Sini jawapan akhir ni markah terakhir. Macam mana dapat 4.005 tu cikgu? Okey. Yang ni awak faham Okey, ini masalah murid tahun 5 ni. Sebelum ni cikgu dah buat nota adik. Siapa yang join kelas sebelum ni, cikgu rasa dia tak ada masalah. Okey, screenshot dulu. Screenshot dahulu jawapan ni sebelum cikgu terangkan kenapa dapat yang ini. Okey, dah siap screenshot? Okey, let's go. Cikgu bagi explanation, penerangan. Penerangan pertama sekali adalah pecahan. Pecahan dalam jisim. Pecahan dalam jisim. Salin cikgu, boleh salin. Okey, yang pertama sekali 1/10. 1/10. Sama dengan 0.1. 0.1. Kemudian yang kedua 1/5 sama dengan 0.2. Oh, sepatut 1/4 dulu. Tak apa. 1/4 ke bawah. 1/4 sama dengan 0.25. 1/2 sama dengan 0.5. Ni dulu. Ini awak kena hafal dah. Ni dulu. Okey, ni dulu. Hafal dulu yang ni, salin. Kemudian, bila ada soalan, ada contoh tadi, 22, 3/5 tadi. Bila ada soalan, cikgu tulis soalan, katakan 7/2/5 kg. Tukar dalam nombor perpuluhan, dia jadi 7 duduk depan, titik. 2/5, cari 2/5. Tak ada cikgu ni, 1/5.
1/5 adalah 0.2. Kalau 2/5, 0.4. Jadi 7.4 kg. Jadi 7.4 kg. 7 2/5 adalah 7.4 kg. Okey. Cikgu bagi satu lagi contoh. 2 7/10 kg. Berapa dalam perpuluhan? Komen. 1/10 0.1. 7/10 0.7. Jadi 2 besar dia duduk depan titik. 7/10 adalah 0.7. Jadi 2.7 kg. Jadi yang ini saya rasa 22 3/5. 1/5 0.2, 2/5 0.4, 3/5 0.6. Sebab tu dia jadi 22.6. Faham? Yang ni tak faham kan? Okey, let's go. Cikgu jelaskan yang kedua pula. Okey, tengok. Nak salin lah. Nak salin. Tahun 4. Cikgu saya tahun 4. Tahun 4 pun ini asas tahun 4 tau. Ini asas di tahun 4. 1 kg 1000 gram. Ini semua orang kena tahu. Murid tahun 3 dah kena tahu 1 kg 1000 gram. Sekarang, kalau cikgu tulis 3 kg 450 gram. Kalau cikgu tukarkan kepada perpuluhan, dia akan jadi 3.45 kg. 450 gram sama dengan 0.45 kg. Boleh faham? Okey, soalan lain. 5 kg 725 gram. Dalam perpuluhan 5 kg 5 besar titik. 725 tulis balik 725 kg. Yang ni kenapa tak ada kosong? Boleh letak kosong, betul juga. Tapi kosong belakang titik sekali kita tak tulis dek. Boleh faham? Okey, faham yang ni. Bagus, faham. Okey, kita pergi kepada yang tricky sikit. 2 kg 14 gram. Berapa? Komen. Dalam perpuluhan. 2 kg 14 gram. Berapa? Komen. Bila nak habis cikgu? Sabar. Malam cikgu start lambat. Sebab tu kita habis lambat. Biasanya masa ni dah habiskan. Edin salah. Zulhelmi Osman betul. Zulhelmi Osman pun salah sebab tak ada unit. Maihani betul. Yifau betul. Zulida salah. Okey, kenapa salah cikgu? Jawapan dia 2.014. Ada murid ramai jawab 2.14 kg cikgu. 14 kg adalah 140 gram. 2 kg. Ni 140 ke? Tak. Ini 14 gram. Jadi kena ada kosong depan dia. Jadi kena ada kosong depan dia. Faham? Faham tak? Okey, satu lagi soalan. 47 kg 83 gram. Berapa dalam perpuluhan? Komen. Gerakan titik tu betul? Siapa faham gerakan titik boleh gerakkan titik. Cuma cikgu ajar lebih simple lah. Next kelas mat bila cikgu? Siti Salmila, kelas saya setiap hari Jumaat untuk tahun 1. Hari Sabtu semalam tahun 2 dan 3. Hari Ahad macam ni tahun 4, 5, 6. Saya buat setiap minggu kecuali cuti sekolah. Okey, ramai betul. Ramai betul soalan ni. 43.083 gram. Bukan terus 83, 47.083. Okey, sekarang soalan yang tadi. Mana soalan tadi? Okey, soalan tadi 4 kg 5 gram dalam perpuluhan. Ni soalan tadi. Ada orang tanya macam mana dapat jam tu cikgu? Berapa jawapan dia yang ni? 4 kg 5 gram soalan tadi. Yifau betul. Abdul Wahid betul. Nuri Zulida salah. Okey.
Ni 5 je Nuri Wahidah Okey, jawapan dia 4.005 gram. 4.005, ada 2 kosong. Nuri Wahidah jawab 4.05 gram. 4.05 gram ini adalah 4 kg. 0.05 adalah 50 gram. Baru jawapan dia macam ni. Baru macam ni. Kalau 4 kg 500 gram, 4.5 terus. Dia ada 2 kosong depan dia. Boleh Cikgu harap boleh lah. Okey. Satu lagi. Soalan yang ke-6. Muka surat U553. Siapa ada buku U553 tahun 5. Yang tak ada buku, jom kita buat sama-sama. Cikgu tulis balik soalan untuk awak. 76.05 kg tolak 15.850 gram tolak 15/3/4 kg sama dengan berapa kg? Ini soalan dia. Siapa tak ada buku, kira atas kertas kosong. Siapa ada buku Matematik tahun 5, Maxia 3.0, muka surat U553, soalan nombor 6. Siapa tak ada buku, boleh belilah dalam beg kuning tu. Cikgu ajar setiap minggu kecuali cuti sekolah. Jadual cikgu hari Jumaat untuk tahun 1 jam 8 malam. Hari Sabtu tahun 2 dan 3, 8 malam. Tahun 4, 5 dan 6, hari Ahad macam ni. Oi, dah tap 50k like. Bagus. Sambil-sambil tu. Okey, jawab. Last ni. Dah siap jawab, komen jawapan awak. Cikgu bagi masa yang ni 2 minit. Soalan terakhir kita dah ni. Cikgu buat setiap minggu tau. Hari Jumaat tahun 1, hari Sabtu tahun 2 dan 3, hari Ahad tahun 4, 5, 6. Jam 8 malam. Malam ni kita start lambat. Sebab cikgu duduk kat hotel KL ni, buku ni tak ada tadi. Cikgu kena minta kawan cikgu hantarkan demi nak buat kelas. Okey, dah. Kiralah dulu. Teka-teki sekejap lagi. Yes, habis soalan ni teka-teki lah. Bagi jawapan. Cikgu tengok yang bagi jawapan sekarang, Oma Eria, Nafis, mana orang lain? Kiralah Fina Tahir, Maihani MA, Love Laina, Ica Kawai, Abdul Wahid. Baru 7 orang ni. Cikgu bila nak habis saya nak kotak baju. Pok Lee, sabar sekejap Pok Lee. Lagi 2-3 minit lagi habis. Soalan last dah. Lepas tu kita main teka-teki. Muhammad Khalil, Nur Ain dah jawab. Marisa, Imang dah jawab. Fiza dah jawab. Aril, Adam Khalish, Sakinah. Lagi seorang jawab. Hamba Allah dah ada 13 orang jawab. Orang lain ni 300 orang ni awak tak buat ke? Okey, jom kita kira siapa yang betul, siapa yang salah. Ini gram, tukar kepada kg. 1, 2, 3, titik. Jadi 15.85 kg. Satu. Kat sini akan dapat 1 markah. kg lah. 5 tolak 5, sifar. Sifar tolak 8, tak boleh. 10 tolak 8, 2 titik. 5 tolak 5, sifar. 3 tolak 1, 6. Okey, tolak lagi sekali yang ini. Nampak tak nota cikgu buat tadi? Ni nota tadi. 3/4 berapa? Cari 3/4. Tak ada cikgu. 1/4 0.25. 2/4 0.50 ataupun 0.5 je. 3/4 tambah lagi 0.25, 0.75. Jadi 15. 3/4 adalah 15.75 kg. 15.75 kg. Let's go. Siapa yang betul kg kekal lah. Kg. Sifar tolak 5 tak boleh. 10 tolak 5. 5. 1 tolak 7 tak boleh.
11 tolak 7, 4. 9 tolak 5, 4. 44.45 kg. Okey, dah betul. Saya sila kira dengan otak je macam ni tadi. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Komen A. Siapa salah? Komen B. Siapa tak buat? Komen hantu. Siapa betul? Komen A. Siapa salah? Komen B. Siapa tak buat? Hantu. A. B. Poli B. Ili B. Ramai betul A. Hantu. Fadlina hantu. Iskandar Zul pun hantu. Oi, tak buat betul-betul hantu lah korang. Acapan hantu. Random hantu. Ada pula hantu. Okey, dah habis adik. Dah habis. Cukuplah kelas kita malam ini. Malam ni special tau. Siapa yang baru join, cikgu berada di Hotel Grand Hyatt, Hotel 5 star. Harga hotel ini satu malam ada 2,500 pun. Ada 800 ada. Bilik ini tak silap cikgu RM970. Kawan cikgu yang bayarkan, dia ajak cikgu duduk hotel malam ni. Cikgu ada kerja lah sikit kan dia. Tengok background KLCC dia. Tengok malam ni siapa baru join, dia tengok lagi. Cikgu malam ni smart tau. Betul-betul macam cikgu sekolah. Pakai baju kemeja, tali leher, name tag je tak ada. Misai cikgu dah terim dah. Tak ada dah misai panjang macam misai keli tu. Tak ada dah. Nampak? Background. Jom cikgu buat review hotel ni sekejap nak tak? Baiklah, awak pun tak pernah masuk. Cikgu pun first time masuk tau. Cikgu tak pernah datang. Tapi ada orang belanja. Alhamdulillah. Cikgu datang lah. Jom cikgu. Sekejap lagi tak main teka-teki. Siapa nak keluar boleh keluar dah. Dah habis dah. Okay, bilik dia Ini pintu masuk. Masuk sini. Tepi ni ada cermin. Tepi ini continuous room kot. Bilik sebelah ni cikgu rasa. Continuous room. Tengok dek, cover 5 star punya. Ada mesin buat kopi espresso. Mesin kopi ni dia punya ni enggak. Ini masuk dalam ni, letak cawan, keluar mini bar. Air coke dia satu tin RM10. Harga dia. Ada mini bar di dalam sini. Air coke RM10. Air 100 plus 10. Air Aqua Panna ni RM26. Aqua Panna ni air mineral dek. Air mineral. Aqua Panna ni air kosong. RM26 dek. Ada alkohol juga. Ada arak lah. Yang ni tak adalah. Okay, ada sneakers. Ini ada boleh buat kopi espresso. Lepas tu ada cermin besar kat sini. Apa ada lagi? Ini air mineral ni kot RM26 cikgu rasa. Gila lah harga dia. Cikgu rasa ada mini bar dia rasa. Ada laci. Ada air Milo. Air Milo berapa air Milo tadi? Air Milo RM10. Kalau ambil kena bayar. Itu haram. Haram jangan sentuh lah. Tolak je. Peti dia tolak. Dan ni ada apa ni? Hotel 5 star. Bagi tunjuk kat murid-murid. Cikgu pun first time join. Tak ada apa dah. Dapat simpan barang. Laci dia ada apa? Ada cawan dalam laci ni. Ada 3 in 1. Yang ni free. 3 in 1 ni free. Yang ni free. Tak kena bayar. Yang ini pula. Ada Maggi cup. Ada muka botol. Okay. Kemudian kita masuk tandas. Tandas dia special dia. Ni apa ni? Tak ada apa ni dia. Cermin. Kita masuk tandas. Ada baju mandi. Sini tempat salin baju. Ada peti besi. Nak simpan emas. Ada iron. Ni kawan cikgu yang belanja ni. Ini orang kaya ni. Dia yang belanja cikgu ni. Jadi sekarang ini bilik fitting room. Bilik salin pakaian. Ini ada peti besi. Tandas dia kat sini. Tengok tandas ni. Boleh nampak orang kat sana. Macam mana nak mandi ni? Tandas ni cermin dia boleh bagi bela tau.
kita boleh setting dia bagi tak nampak orang luar. Tapi sekarang nampak lah. Towel. Bilik air dia sini. Ada telefon dalam jamban kau. Tengah-tengah berak boleh call. Hello. Ada cermin besar. Tandasnya macam biasalah. Ada cermin lagi. Kotak ni ada apa juga tak tahu. Buka-buka ada bunga ke apa juga tak tahu. Pintu bilik air dia. Ni nak control. Ni control. Ini controller lampu. Boleh dim lampu. Ni. Jadi gelap. Nampak? Jadi orang tak boleh nampak dah. Tapi kalau nak bagi orang luar nampak kita mandi, buka. Nampak dah. Cermin dia. Kemudian sini ada hair dryer. Cermin nak bersiap-siap. Hair dryer. Sini sinki. Tengok. Sinki. Ada air. Boleh cermin lagi. Banyak cermin bilik ni. Kita masuk sini. Botol mandi dia. Shampoo lah apalah. Okay. Ni shower lagi. Lagi. Sambil berak boleh main telefon. Dah tadi sini. Sini dah. Dia boleh keluar ikut sini. Tandas dia. Inilah rakan-rakan Subahat Cikgu. Dia orang culik cikgu ini. Datang partner Inkran. Datang Hotel Grand Hyatt. Cikgu tak pernah datang pun sini. View kat LCC dia View kat LCC. Bilik ni harga dia lebih kurang 970 cikgu tengok kat website tadi. Satu malam. Belum tax lah. Ada yang 1000 lebih ada, dia 2000 lebih ada. Okey. Saja ambil view. Tengok malam ni special, cikgu pakai tali leher lagi tahu. Mengajar kat sini. Okey, dah habis kelas dah. Okey, kita main teka-teki jap. Teka-teki 5 soalan. Lepas tu habis. Siapa nak keluar boleh keluar dah. Berapa hari dah hotel ni? Esok balik dah. Nama hotel Grand Hyatt. HYATT. Siapa nama kawan cikgu yang belanja hotel? Siapa nama kawan cikgu yang belanja hotel? Memang tak dapat lepas. Saya dah 6. Mak saya kata berak tak boleh main telefon. Telefon tu tak boleh main game pun. Okey, soalan teka-teki kita yang pertama. Dari Nur Ain, ada 5 ekor gajah naik sampan. Kenapa sampan tak tenggelam? Kenapa gajah tak tenggelam? Kenapa sampan tak tenggelam? Habis dah, siapa nak keluar boleh keluar tau. Kita main teka-teki sekejap je. Ada 5 ekor gajah naik sampan. Kenapa sampan tak tenggelam? Soalan teka-teki yang pertama. Sebab gajah patah balik. Adam Khalid. Cikgu rasa yang ni betul. Sebab ekor gajah je naik sampan. Bukan gajah betul. Dia kata 5 ekor gajah. Ekor je naik sampan. Betul tak Nur Ain? Betul tak Nur Ain? Sebab ekor je naik. Nurin. Oh minta maaf. Nurin. Bukan Nur Ain. Cikgu pergi baca Nur Ain. Okey. Lagi. Betul. Lagi. Teka-teki lagi. Haiwan apa suka tidur daripada One Rose? Haiwan suka tidur Banyak dik. Haiwan suka tidur. Haiwan yang suka tidur kelawar. Panda. Panda sambil makan pun dia tidur. Cikgu pandai baca tulisan Jawi. Pandailah sikit-sikit. One Rose, cikgu jawab panda. Panda sambil makan pun dia tidur. Ada orang jawab koala. Ada jawab kelawar. Marriott ke? Bukan. Grand Hyatt. Tak nak keluar lah. Hebat betul kelas malam ni. Latar belakang yang menara kat sisi, Sakinah kata. Dia tak nak keluar. Okey. Apa jawapan dia ni? One Rose. Binatang apa suka tidur? Cikgu jawab panda. One Rose. Betul. Dia kata betul. Okey, soalan daripada Fina Tahir. Butter apa susah dicari? Butter B-A-T-A. Butter buat rumah tu Fina Tahir. Butter buat rumah. Ke butter apa ni? Butter apa yang susah dicari? Butter apa susah dicari? Butterfinger. Butter Butterfly. Butterlian. Ramai jawab butterfly.
Cikgu pun tiru jugalah. Cikgu jawab butterfly. Okey, apa jawapan dia? Fina Tahir, apa jawapan dia? Batalion. Batalion ni batalion askar tu. Satu batalion kan. Apa jawapan dia? Give up dah. Salah. Dia kata salah. Butter. Apa susah dicari? Batapuk. Jawapan dia batapuk. Apa dia batapuk? Apa batapuk? BATAPOK. Batapuk. Apa dia? Tak tahu. Batapuk tu apa? Tak ada je. Apa benda batapuk, Fina Tahir? Bertapauk. Pula dah. Apa dia bertapauk? Gen Z. Apa? Tak tahu. Kawan saya kata Gen Z punya teka-teki. Teka-teki awak Gen Z punya teka-teki. Bertapauk jawapan dia. Sampai 99 ada bau banyak. Tapuk. Tak faham. Dia tak faham soalan ni. Ha? Tak tahu. Hidden. 0 sampai 99 ada bau banyak 9. Batapuk maksud dia sembunyi. Batapuk maksud dia sembunyi. Bahasa apa? Hai, lain macam. Bahasa Jawa. Hai. Minang. Kan? Banjar. Batapuk. Dia kata maksud dia sembunyi. Bahasa apa batapuk ni? Batapuk itu menyorok. Apa bahasa apa batapuk? Jauh? Ramai orang tahu. Katanya Jawa. Jawa Tak, jauh ada kan? Oh, bahasa Sabah. Oh, Sabah. Patutlah. Di Sabah batapuk maksudnya Tak bersembunyi. tahu aku. Mana cikgu tahu bahasa Sabah. Bahasa Sabah. Batapuk maksudnya sembunyi. Lagi. Dua lagi teka-teki. Haiwan apa boleh beranak dan bertelur? Alah, bagi yang ni sikit. Ada banyak gigi. Ni. Ada banyak gigi tapi bukan gigi kita selalu guna hari-hari. Gergaji ya. Banyak gigi. Ada banyak gigi tapi bukan gigi kita selalu guna hari-hari. Apa soalan dia ni? Apa soalan dia ni? The fork. Cikgu tak faham soalan awak. Ada banyak gigi tapi bukan gigi yang kita selalu guna hari-hari. Gigi rongyak, sikat. Dia kata sikat. Cikgu kata gergaji. Gelas pecah baling kat mana? Gelas pecah baling kat mana? Paling kat Kedah. Betul cikgu betul. Baling kat Kedah. Gelas pecah baling kat Kedah. Tong sampah, Giamoto. Sikat rambut. Jawapan dia sikat rambut. Gigi yang kita guna hari-hari. Tapi okey, soalan terakhir. Daripada Love Laina. Ini soalan terakhir Banyak-banyak kerja apa yang penting? Banyak-banyak kerja apa yang penting? Kerja sama. Kerja sama. Ada kata kerja sama. Dalam banyak-banyak kerja apa yang penting? Kerja sama. Kerja Apa yang penting? kerja sama. Betul lah. Betul lah. Love Laina. Ini Apa? Kata apa spandbox sweatband tu. Kan. Oh. Bukan. Salah. Jawapan dia bukan kerja sama. Tahu tak jawapan dia apa? Bukan. Painting. Orang yang melukis painting. Painting tu penting dia kata. Oh. Penting lah. Painting kan dah. Awak ni betul-betul ayam-ayamkan cikgu Painting. Kasih tak baca pun komen kasih. Awak pun tengok komen masuk macam peluru kasih. Tak sempat cikgu nak baca semua komen kasih. Dah lah habis dah. Dah pukul 10 dah ni. Okey, jumpa minggu depan hari Jumaat untuk murid tahun 1, hari Sabtu tahun 2 dan 3, hari Ahad macam ni tahun 4, 5 dan 6. Sampai malam cikgu pakai telehi malam ni. Special betul. Bersiaran live dari Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.